teruk ni tuan jatuh. Asal lebih banyak jatuh. Bang, cut loss tu apa? Oh, cut loss. Okey. Cut loss ni adalah terms untuk kita nak meminimalkan kerugian. Apabila keadaan tak mengikut macam mana yang kita nak. Contoh kita dah beli, lepas tu harga tu jatuh di bawah paras yang kita rasa inilah yang kita sanggup rugi. Jadi kita kena cut loss. Jadi kita kena belajar macam mana cara untuk minimalkan kerugian tersebut. Janganlah rugi terlalu banyak. Nak tengok contoh? Jom. Katalah kita buat garisan support kan. Jadi ini yang tak jadi seperti mana yang kita nak. Jadi harga saham jatuh, nampak? So bila jatuh, jadi kita kena tahu berapa banyak kita sanggup rugi, kita kena cut loss lah. Macam ni. Sebenarnya kan, cut loss ni kan, dia bukan masalah yang besar. Senang je untuk kita nak minimalkan kerugian, tahu je bila masa yang sesuai untuk nak cut loss. Kalau nak tahu caranya, klik link di bio. Nak.